Assalamualaikum dan salam madani kepada semua penonton setia Jurniyah News Network. Berita hari ini membawa kita ke sebuah program istimewa yang dianjurkan oleh SRA Ar-Ridwaniyah, iaitu program Remuk Raya 2025 bertemakan Silang Budaya dalam Beraya. Program ini bertujuan untuk memperkukuhkan perpaduan melalui rancangan integrasi murid yang menyatukan pelbagai latar belakang dalam suasana mesra dan penuh makna. Program ini berlangsung pada Rabu 23 April dari 8.30 hingga 10.10 pagi bertempat di Dewan dan PSS. Antara aktiviti menarik yang dijalankan ialah persembahan dan peragakan pakaian tradisional, aktiviti membuat kelongsong daun palas dan jamuan raya. Mari kita mempersilakan wartawan cilik Nur Ashifah Akila membuat liputan dari Pusat Sumber Sekolah. Dipersilakan Ashifah. Selamat pagi, saya sejahtera. Berita terkini dari Pusat Sumber Sekolah. Kali ini kita akan meraihkan satu program yang penuh bermakna, iaitu program Remuk Raya 2025. Program ini akan berlangsung pada hari Rabu 23 April 2025. Antara aktiviti menarik yang telah dirancang ialah mengisi kulit dalam kelongsong daun panas. Boleh tak saya mengadakan aktiviti yang kita lakukan pada hari ini? Dapat bersama memudahkan dalam raya kita, raya Fitri, dan kita dapat merasakan suasana buka malam. Pertama-tama saya terima kasih kepada sekolah menjemput kami sebagai jemput sekolah untuk menikmati program ini raya bersama sekolah Al-Ridwaniyah. Untuk perkembangan yang begitu menarik dan juga bersama-sama dengan bagi saya untuk berbuat tempat ini. Kami tidak memberi pengalaman kepada murid untuk membuat sendiri proses ketupat. Murid akan makan cuba tahun ni rasanya kelainan sikit sebelum kita cuba aktiviti di dalam dewan. Tapi pada tahun ni ada aktiviti perempuan mengajar ketupat. Dan persaudaraan akan dikasih ketika kita semua. Terima kasih. Program ini jelas menunjukkan usaha pihak sekolah dalam menerapkan semangat perpaduan sejak dari bangku sekolah lagi. Kami di Jurniyah News Network mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program Remuk Raya 2025 ini. Semoga usaha ini akan berterusan untuk membentuk masyarakat yang muhibah. Sekian dari saya, Imran Syafiq, melaporkan dari TV PSS Jurniyah News Network.